Kalaulah korang ni umur dah 30-an tapi hidup masih lagi tak tahu nak buat apa, korang dah kenapa? Masa umur 20-an dulu buat apa? Takkanlah tak ada plan sebelum tu, takkanlah tak ada cita-cita, takkanlah tak ada impian, takkanlah tak ada passion dalam hidup. Kalau umur dah 30-an, masih lagi berada pada keadaan hidup yang sama, bangun pagi, pergi kerja, balik kerja, tidur, sangat membosankan, tak ada cabaran, insaflah. Insaf. Cari satu benda yang you all betul-betul nak capai dalam hidup. Fokus. Bila ada matlamat hidup ni kan, kita tak rasa hidup tu membosankan, kita rasa hidup mencabar. Tak adalah jumpa kawan-kawan, tengok hidup orang macam ada direction je. Tapi sebenarnya hidup diri sendiri tak tahu ke mana-mana pun. So pastikan set matlamat dalam hidup. Umur dah panjang dah. Dah lah tu, hidup keliru sana-sani.